Okey. Okey, strategi mudah. Malam ni malam 27 Ramadan. Satu, yang kedua malam Jumaat. Malam ni kita ada double kill. Okey, kalau betul malam ni malam Lailatul Qadar, insya-Allah hot headshot, tu double kill headshot. Okey. So sekarang kita nak buat apa? So yang first kita sedekah. Lepas maghrib ni kita dah start sedekah. Okey. Sedekah RM1 3.6 juta. Sedekah RM10 36 juta. Kalau sedekah lebih banyak betul. Tapi sebenarnya bukan 36 juta je, malah sebenarnya lebih, sebab disebut dalam Quran, Allah sebut dalam Quran, Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar ni khairun, lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan 1000 bulan, lebih baik. So Allah Ta'ala boleh pergi beyond that. Yang kedua, sembahyang isyak dengan subuh kena berjemaah. Sebab Nabi sebut dalam hadis, siapa yang sembahyang isyak dan subuh berjemaah, dia dikira sebagai beribadah sepanjang malam. Subhanallah. Dahsyat. So nombor 3, kita baca Qul Huwallahu Ahad 3 kali. Sebab Nabi sebut dalam hadis, siapa yang baca Qul Huwallahu Ahad sekali, 1/3 Quran. Baca lagi sekali, 2/3 Quran. Baca lagi sekali, 3 kali baca, seolah kita khatam Quran. Kita khatam Quran pada malam Lailatul Qadar, insya-Allah. Okay, next kita baca. Nabi sebut dalam hadis, siapa yang baca 100 ayat, dia akan dapat 100 ayat. Apa-apa je, mana-mana ayat Quran 100 ayat, dia akan dapat pahala qiyam sepanjang malam, pahala sembahyang. Susah ke senang berdiri sembahyang sepanjang malam? Pernah tak kita buat? Tak pernah kan? Baca ayat Quran 100 ayat, tak kisah mana-mana. Saya cadangkan baca surah Al-Fatihah 7 ayat, surah Al-Waqiah 90 lebih ayat, 96 tak silap saya. So 96 tambah 7, 100 lebih. So kita dah dapatkan pahala qiyam sepanjang malam. Cantik. Tapi memandangkan kita ni kena malam Jumaat, malam Lailatul Qadar kena pada malam Jumaat, so bacalah surah Al-Kahfi, ada 100 lebih ayat. It's better. Tapi kalau rasa panjang, baca surah Waqiah dengan Al-Fatihah. Okey. Bagi ibu-ibu, orang perempuan yang uzur, no worries, sediakan pakaian untuk suami, untuk anak, untuk mereka pergi sembahyang kat masjid, sembahyang tarawih atau pergi iktikaf. Sediakan makanan, sediakan apa-apa keperluan untuk kita punya ahli keluarga. InsyaAllah kita akan dapat pahala orang tu dengan mudah saja. Semua kita ambil. Sebab Nabi pun dah sebut dalam hadis. Okey, seterusnya kita baca doa ni. Doa ni kena baca 27 kali. Nabi sebut dalam hadis, siapa yang baca doa ni 27 kali, dia akan masuk dalam list yang Allah nak kabulkan doa dia. So kita ada triple, iaitu malam Jumaat, malam makbul doa. Malam 27 Ramadan ganjil, malam makbul lagi. Tambah yang ketiga, kalau kita baca doa ni 27 kali, nama kita akan masuk dalam list. So sebelum nak minta apa-apa, segala hajat kita ni, baca doa ni dulu. Macam mana bunyi doanya? Baca Allahumma firli walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Ya Allah, Engkau ampunkanlah dosa orang beriman lelaki dan perempuan, dan orang Islam lelaki dan perempuan. Baca 27 kali. Selepas tu baru minta kepada Allah. Kerana doa ini dapat masukkan kita, nama kita dalam list orang yang makbulkan doa dia. Selepas tu kita minta lah, kita dapat anak ke, kita nak minta kejayaan, kekayaan, kemudahan, ketenangan, kesabaran. Okey, ada dua lagi yang mau sebut, adalah yang kedua, yang terakhir adalah kita maafkan semua orang. Inilah sifat ahli syurga. Yang sahabat Nabi SAW, dia ada satu rahsia. Dia kata rahsia dia adalah ahli syurga. Nabi kata dia ahli syurga. Dia punya rahsia dia adalah apa? Dia maafkan semua orang yang buat dia ke apa ke, semua dia maafkan. So maafkan semua orang pada malam ni, please. Lembutkan hati kita. Okey, ini yang last kali, very important, iaitu maafkanlah. Dan juga mintalah maaf. Mintalah maaf kepada orang dan minta maaf, istighfar kepada Allah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kenapa afuwun? Kenapa Allah tak pakai perkataan ghafara? Ya astaghfirullahalazim. Kenapa Allah Ta'ala cakap, Nabi tak sebut dalam hadis ghafar? Kenapa tak sebut astaghfirullah? Kenapa sebut afuwun? Sebab ghafar, istighfar, astaghfirullah, Allah Ta'ala ampunkan. Tetapi nama kita, dosa tu masih ada di dalam kita punya catatan amalan. So nanti dekat akhirat, dosa tu dah diampunkan, tapi dekat dalam catatan amalan ada. Bila dibentangkan, semua orang boleh tengok, malu. So Allah Ta'ala, Nabi sebut dalam hadis, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ampunkan dengan perkataan afun. Afun ni Allah Ta'ala ampunkan, dan Allah Ta'ala eraser. Allah Ta'ala padamkan kita punya segala hadis kita habis, semua padam. Dosa-dosa kita dalam hadis tu semua padam. Nanti di akhirat dibentangkan kita punya amalan. Tak ada siapa tahu pun yang kita pernah buat dosa tu. Subhanallah. Sayangnya Allah beri kita dengan berkat malam Lailatul Qadar, Allah Ta'ala nak padam semua. Take these opportunities. So guys, tuan-tuan, jarang kita nak dapat malam 27 tepat pada malam Jumaat. Jadi ramai para sahabat Nabi, Ubay bin Ka'ab dan juga sahabat Nabi yang lain pun sebut, aku tahu malam 27 itu adalah malam Lailatul Qadar. Jadi this is the big opportunity untuk kita. So
tolong sharekan video ni kepada kawan-kawan kita semua supaya mereka pun dapat peluang ni. Malam ni sahaja yang mempunyai dia punya percentage yang sangat tinggi. Okay? Jangan lupa amalkan. It's very simple, very short, sangat sekejap. Be strong. Okay? Kuatkan semangat. Doakan saya. Okay? Doakan saya. Semoga Allah Ta'ala ampunkan saya. Dan tidak ada gunanya kalau kita punya pahala segunung. Dan doa kita semua dia akan makbulkan. Tetapi Allah tak ampunkan. This is the most important thing. Iaitu Allah ampunkan kita. Okay? Wallahualam. Assalamualaikum.